engkaulah yang benar, ucapanmu lah yang benar, janjimu lah yang benar, pertemuan denganmu adalah benar, syurga adalah benar, neraka adalah benar, kiamat adalah benar. Ya Allah, kepadamu jua aku berserah, denganmu jua aku beriman, dan kepadamu sahaja aku bertawakal, dan kepadamu sahaja ataupun jua aku kembali. Wabika khasamtu, wabika khasamtu, denganmu lah aku berhujah. Aku berhujah, yakni dengan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mahu menerima agama. Wa ilaika hakamtu, dan kepada engkau jua aku jadikan sebagai hakim pemutus. Faghfirli, oleh itu ampunilah daku, ma qaddamtu, apa-apa yang telah kulakukan dahulu dan kulakukan kemudian, apa-apa yang aku sembunyikan, apa-apa yang aku nyatakan. Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW dalam tahajud mengucapkan selepas baginda bertakbir Allahu Akbar, thumma dzakara ma'nahu, kemudian perawi menyebutkan makna hadis yang tersebut tadi. Jadi maknanya supaya lafaznya beza sikit, tapi hak tadilah. Diriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi', beliau berkata, saya telah bersembahyang di belakang Rasulullah SAW, maka Rifa'ah bersin. Qutaibah tidak ada menyebutkan dalam riwayatnya Rifa'ah itu, tak ada sebut. Saya pun kata, alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna. Segala puji bagi Allah dengan puji-pujian yang amat banyak, puji-pujian yang penuh kesucian, penuh berkat. Mubarakan alaih, mubarakan fih mubarakan alaih. Satu makna macam tadi. Satu lagi makna mubarakan fi, makna puji-pujian yang sentiasa subur, berkembang. Mubarakan alaih, ini puji-pujian yang kekal abadi. Kama yuhibbu rabbuna, sebagaimana yang disukai Tuhan. Wa yarda, dan diredainya, sebagaimana yang disukai Tuhan kita dan diredainya. Apabila Rasulullah SAW selesai bersembahyang, baginda pun bertanya, siapakah yang mengucapkan begitu dalam sembahyang tadi? Kemudian perawi menyebutkan sama seperti hadis Malik tadi, bahkan lebih sempurna daripada hadisnya, yakni hadis Malik tadi. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah daripada ayahnya, beliau berkata, ada seorang anak muda Ansar telah bersin di belakang Rasulullah SAW ketika dia dalam sembahyang. Maka baginda pun mengucapkan, dia pun mengucapkan, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hatta yarda rabbuna, sehingga Tuhan kita redha, dan selepas Tuhan kita redha juga terhadap urusan dunia dan urusan akhirat. Bila Nabi SAW selesai bersembahyang, Nabi SAW pun tanya, siapa yang mengucapkan ucapan tadi? Qala, perawi berkata, anak muda tadi pun diam. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapakah yang mengucapkan ucapan tadi? Sesungguhnya dia tidak ada mengucapkan sesuatu yang salah. Maka anak muda itu pun berkata, wahai Rasulullah, sayalah yang mengucapkannya, dan saya tidak bermaksud dengan mengucapkannya itu kecuali baik. Saya bermaksud baik saja, wahai Rasulullah. Qala ma tanahat duna arsyir rahman. Nabi SAW bersabda, ucapan tadi tidak berhenti-henti sebelum sampai ke arasy ar-Rahman Jalla dzikru. Sebelum sampai ke arasy ar-Rahman itu terus menerus naik tu, tidak ada halangan, tidak ada galangan. Bab man ra'a al-istiftah bi subhana. Ini bab orang yang berpendapat pembukaan dalam sembahyang itu ialah ucapan subhanak. Orang yang berpendapat membuka sembahyang dengan subhanak. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri,
Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun bersembahyang pada waktu malam, baginda bertakbir, kemudian mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dengan puji-pujian kepadamu, maha berkat namamu, ini maha agung namamu, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kebesaranmu, wala ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selainmu. Kemudian Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, kemudian mengucapkan Allahu akbar kabira 3 kali, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada syaitan yang direjam, yang terkutuk, min hamzihi, daripada hamznya, yakni kegilaannya, daripada nafknya, yakni syairnya atau ucapan-ucapan buruknya, wa nafsihi, dan tiupan-tiupannya ataupun semburan-semburannya. Thumma yaqra'u, kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah. Qala Abu Dawud wa hadzal hadis, hadis ini mereka mengatakan, yakni ulama-ulama hadis mengatakan hadis ini daripada Ali bin Ali, daripada Hasan secara mursal. Waham berlaku daripada Ja'far. Kekeliruan dalam hadis ini ialah berlaku pada Ja'far bin Sulaiman itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan sembahyang, baginda akan membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata hadis ini tidak masyhur daripada Abdul Salam bin Harb. Tidak ada yang meriwayatkannya daripada Abdul Salam kecuali Talq bin Ghannam. Kisah sembahyang daripada Budail ini telah diriwayatkan oleh sekumpulan ulama perawi, tetapi mereka tidak ada menyebutkannya, tidak ada menyebutkan di dalamnya apa-apa daripada yang tersebut tadi. Panjang juga bab ni, hadis-hadisnya banyak, tapi banyak pun lebih kurang gitulah dari segi apa ni, bacaan doa tu di sini Imam Abu Daud kemukakan dua saja, dua bentuk lah pada apa ni, umumnya secara kasarnya dia sebut dua saja. Dia tidak ada sebut yang lain. Sebab dalam masalah istiftah ni, ataupun orang panggil doa iftitah, panggil juga istiftah, panggil doa istiftah. Ini ada khilaf ulama, ada khilaf ulama. Kalau Imam Malik dia kata Allahu Akbar, lepas Allahu Akbar tak ada, kalau sembahyang fardu, kalau sembahyang fardu tak ada macam apa-apa dah. Terus nanti akan datang kita akan jumpa hadis, ada bab dia. Imam Abu Daud buat bab khusus, yang ni orang yang memulakan sembahyang dia dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada akan datang. Jadi mengikut Imam Maliknya Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin selalu. Iftitah ni, istiftah ni tak ada bagi dia, tak ada sunnah. Gitu dia untuk sembahyang fardu, Tapi kalau orang baca juga boleh, tapi bagi dia tak ada sunnah. Bagi dia tak, dia amalnya pokok dia lagu tu lah. Sebab tu kadang-kadang kita pergi setengah-setengah tempat tu cepat sangat, kira-kira nak baca bismillah pun tak ada tu. Usahakan nak baca iftitah ni Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin selalu. Gitu. Itu mengikut mazhab Malik. Lepas tu di sini Imam Abu Dawud mari dua bab yang kita baca panjang tadi. Bab yang pertama, bab yang kedua. Bab yang pertama ni
boleh dikatakan disebutkan di situ wajah tu wajhiyat.